Kita sedang melakukan siasatan terperinci, tetapi kita telah mengenal pasti mangsa dan 4 orang itu memang 2 kumpulan kuasa gelap yang berbeza, dan kita yakin terdapat perselisihan antara 2 kumpulan berkenaan. Dan sebagaimana diketahui bahawa pihak polis akan terus mengambil tindakan kepada semua kumpulan kuasa gelap, dan kita akan terus berusaha untuk menentukan bahawa mana-mana pertubuhan haram, sama ada yang melanggar Akta Pertubuhan 1966 atau akta-akta yang lain, tindakan perundangan dan tindakan pencegahan akan terus dilakukan. Dan pihak polis sedang menjejaki dan memburu ke-4 penjenayah berkenaan. Dan pihak polis telah bertemu dengan tuan punya kereta berkenaan. Jelas bahawa kereta berkenaan adalah merupakan kereta curi yang digunakan oleh ke-4 penjenayah berkenaan. Dan mereka tidak akan pernah terlepas daripada tindakan polis.